Soalan yang pertama mengenai mandi wajib yang Ustaz cakap sebelum ini, iaitu air yang terpercik dari badan ketika mandi wajib ianya mustakmal tapi tidak mampu mengubah sifat air dalam baldi yang mutlak. Saya kurang jelas, adakah air itu perlu 2 qalah dulu untuk tidak mustakmal? Kalau terpercik atau baldi sahih biasa ini kira tak apa juga, tak mustakmal juga kalau masuk air, kalau baldi kecil. Baik, dia kata, saya kata, kalau kita mandi junub dalam baldi, cedok dalam baldi jiru. Okey, dalam baldi cedok jiru. Mandi junub. Bila kita jiru, memang kita sebut pun dalam kuliah. Bila kita jiru, angkat hadas, air yang kena badan dia itu, dia ngecik tau. Ngecik lah. Yang terpercik dari badan itu sudah digunakan atau belum? Sudah digunakan. Sudah digunakan bahasa Melayu. Arab kata mustakmalun. Mustakmal mana yang sudah dipakai. Yang belum dipakai dalam baldi. Okey, dalam baldi air apa kita mandi? Air mustakmal atau mutlak? Air mutlak. Kita cedok mutlak ke mustakmal? Mutlak. Mutlak lagi. Kita pun jiru di badan kita yang berhadas. Bila kena badan kita, maka mengalir atau mengercik, mustakmal, sudah dipakai. Air mustakmal bila merecik masuk dalam air mutlak, walaupun air mutlak itu sedikit, baldi yang kecil, hukumnya tetap mutlak. Yang boleh merosakkan air yang sedikit ialah terpercik air najis, bukan terpercik air mustakmal. Nampak? Ramai orang awam salah faham. Dia kata bila terpercik air mustakmal masuk dalam baldi hak kecil, air dalam baldi pula jadi mustakmal. Salah faham. Yang kata salah faham tu Syekh Daud Fatani dalam mukaddimah kitab Jawahirus Saniyah. Dia kata ramai orang awam salah suka. Dia kata hak percik itu mustakmal, betul, masuk dalam baldi. Ramai orang awam kata jadi baldi itu pun mustakmal. Salah, tetap mutlak. Jangan salah faham. Okey. Soalan seterusnya,